Kalau esok tiba-tiba hilang kerja, sakit atau bisnes terhenti, berapa bulan tuan-puan boleh survive dengan simpanan yang ada sekarang? Kerana ramai orang dah bekerja bertahun-tahun, gaji pun bukannya kecil. Tapi simpanan masih kosong. Bukan sebab tak mampu nak menyimpan, tapi sebab simpan duit dalam bank selalu bocor. Terlalu mudah untuk dibelanjakan atau dikeluarkan. Sebab itu, sangat disarankan simpan emas. Kerana emas dicipta untuk disimpan, bukan untuk dibelanjakan. Bila simpan emas, kita tak nampak nombor, tapi kita nampak gram emas. Item emas yang paling realistik untuk simpanan kecemasan untuk tuan-puan adalah item 100 gram gold bar ini. Hari ini, 100 gram gold bar bernilai sekitar RM60,000. Untuk mereka yang bergaji lebih kurang RM5,000, ini bersamaan 12 bulan pendapatan. Dengan adanya Economas Gap, tuan-puan tak perlu jadi kaya untuk mula menabur emas. Tuan-puan boleh mula menabur emas serendah 1 gram atau serendah RM100. Menabur sikit-sikit daripada 1 gram, 5 gram, 10 gram dan akhirnya mencapai 100 gram yang pertama. Bila cukup gram, tuan-puan dah boleh keluarkan emas tersebut kepada emas fizikal seperti ini. Dan simpanlah ia sebagai aset sebenar di tangan sendiri. Tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas yang pertama bersama Public Gold, boleh klik borang saya up di bawah, nanti saya bantu tuan-puan sebaiknya.